Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilm warzuqna minhu as-safihi wa 'amala bihi wa nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita ditemukan kembali untuk seperti biasa menyambung kembali kajian kita Simarul Jannah. Jadi sebelum kita sambung balik pada muka apa? 74. Tak ada. Lupa. Berapa? 500. Kalau itu kita kena naik sikit. Ini baris yang ke-7 di bawah. Orang yang berlima tu dia berhenti tengah jalan, kita kena ambil punca dia pada baris yang ke-7 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan atas engkau ketika menghendaki mengerja haji. Dan atas engkau, atas ni wajib, mesti. Dan atas engkau, mesti atas engkau, wajib atas engkau ketika, wajib itu bila ketika menghendaki mengerja haji, ketika nak melaksanakan ibadah haji, wajib itu dengan beraja. Maklumlah setiap ibadah apa pun yang kita nak laksanakan dia, yang kita nak beramal dengan dia, wajib kita kena belajar cara nak melaksanakan dia. Di sini pada masalah haji, sebab ini kita ingat ada mengerjakan haji. Maka kita kewajipan yang kita kena buat, kena mengaji, belajar perkara-perkara yang untuk mengesahkan haji kita. Sekiranya kita nak buat dia, dan cukup syarat dapat kewajipan tu, kita pun nak mengerjakan haji, maka wajib kena belajar. Belajar apa tu? Segala yang wajibnya, perkara-perkara yang wajib. Wajib sini yang mana rukun-rukun haji lah. Bukan wajib haji yang mana wajib dalam perjalanan haji tu, ataupun dia haji juga. Wajib haji tu kalau kita tak buat pun dia haji kita sah. Bermalam di melontar wajib haji. Jadi semua kena bayar dah sajalah. Segi ibadah haji kita sah lah, sempurna lah. Kalau kita buat rukun dia cukup. Uji sini wajib kena rukun. Belajar pun belajar segala yang wajibnya, yang rukun-rukun haji. Kena buku, tawaf, sa'i, bercukur. Jadi semua tu rukun haji tu kena belajar sama-sama nak mengerjakan dia.
Dan tak dapat kita nak menyempurnakan haji tu kena belajar juga wajib-wajib haji lah. Wajib-wajib haji seperti yang kita sedia maklum lah. Apa nama? Bermalam di Mina menental 3 jumrah tu, maka wajib haji. Dan tak buat apa nama perkara tersebut, tak membatalkan haji, tetapi kena bayar dam. Jadi menyebabkan haji kita tak sempurna, tak sempurna, pahala kurang sebab ada buat perkara-perkara yang menyebabkan cedera pada sempurna haji tersebut. Baik. Jadi mestilah kena belajar, tidak kena belajar dari awal dalam belajar haji. Dan segala sunatnya, sunat-sunat pun kena belajar juga. Sebab apa? Kalau model sunat, kalau kita sengaja buat dalam keadaan kita tak tahu dan tak sah, maka berdosa. Tak mestinya haji lah. Sembahyang pun sama juga, sembahyang sunat. Walaupun dia sunat, kita kena buat bagi sah. Dan kita kena belajar cara nak buat dia. Tak boleh kata sunat tak belajar pun tak apa kot. Sebab kalau tak sah pun tak apa, tak boleh sah. Ada dosa, walaupun dia sunat, wajib kena belajar. Setiap ibadah apa pun, walaupun dia sunat, bila ni yang wajib, maka mesti kita kena belajar cara nak buat kan, supaya kita buat tu sah. Kalau kita buat, walaupun dia sunat, tak sah, itu menyebabkan berdosa. Sengaja merosakkan ibadah walaupun dia sunat, hukum merosakkan ibadah tu hukumnya haram dan berdosa. Artinya jangan buat mudah-mudah lah tentang perkara sunat ni. Baca Quran, sunat baca Quran, tapi kita buat mudah-mudah, tak puas tak kena, tak puas sunat, berdosa. Semua yang sunat, walaupun dia sunat, qabliyah ba'diyah, berapa sembahyang lah, sunat mutlak sekalipun, maka bila kita buat dia, kita kena bagi sempurna. Sempurna perkara wajib kan. Kalau sengaja kita sempurna, kita buat dengan ketiadaan ilmu dan menyebabkan perkara tersebut tak sah, maka hukumnya haram dan berdosa. Puasa sama juga, walaupun dia sunat, sengaja bagi dia puasa, maka haram ni. Setiap ibadah buat pun, kita sengaja mewasakan dia, punya berdosa, walaupun dia sunat sekalipun. Dan zikirnya, yang berkaitan haji, zikir apa yang perlu dibaca ketika mengerjakan haji. Lepas-lepas zikir-zikir, maka wajib kita kena belajar cara-cara tersebut ya. Dan dengan belajar segala dalil qiblah. Dalil qiblah, ini dalil penunjuk arah qiblah. Sebab kita mengerjakan haji ni, kita nak kena musafir, maka perjalanan tu dia jauh. Bila jauh ni, kita nak kena berhenti banyak kali lah, ataupun kita nak kena sembahyang banyak kali, lambat sampai. Tapi lah tak lambat lah, lambat juga, berapa jam, 10 jam, 11 jam. Jadi nak kena sembahyang, maka bila nak sembahyang, kena tahu arah qiblat. Puan semua juga kena belajar cara-cara mengetahui arah qiblat ketika kita dalam masa musafir. Wajib. Dan rukhsah kelonggaran, rukhsah safar, kena belajar juga apa-apa perkara yang menjadi kelonggaran dalam masa musafir. Solat sunat jamak, solat jamak, nak jamak sembahyang ke, nak qasar sembahyang ke, kena tahu pelanggaran-pelanggaran yang sangat benar dalam masa musafir. Dan segala adabnya musafir, ada adab ketika musafir, jangan buat perkara-perkara yang diharamkan. Walaupun tujuan kita musafir tujuan yang baik, tujuan nak mengerjakan haji, tetapi dalam masa perjalanan mengerjakan haji itu ada buat perkara-perkara yang haram dan berdosa. Itu termasuk yang kita tidak beradab dalam masa perjalanan musafir mengerjakan haji. Dan kemudian sebab dia ada maksiat di safar, dan juga maksiat di safar. Maksiat di safar ni maksiat dengan sebab musafir itu sendiri. Musafir itu tidak di mana buat maksiat.
Tujuan musafir nak pergi mencuri ke, tujuan musafir ni nak pergi minum arak ke, tujuan musafir ni apa saja lah. Tujuan maksud bisafar. Ada maksud bisafar. Maksud bisafar ni bukan tujuan maksud, bukan tujuan musafir nak buat maksiat. Tujuannya nak buat perkara yang harus, nak buat perkara sunat. Nak buat perkara yang wajib. Maksud nak menjadi bukan musafir nak menjalankan haji, musafir nak pergi kenduri, musafir nak pergi berziarah. Tapi dalam masa perjalanan nanti tu buat benda-benda yang haram. Singgah main judi ke, singgah apa? Singgah dalam perjalanan tu, singgah apa? Ikan nak buat ekor kan. Jadi orang pergi maksiat fi safar. Jadi maksiat fi safar ni asal kita buat jamak qasar. Apa maksiat fi safar tak sah jamak qasar. Tak sah. Sebab maksiat tu memang sebab safar tu memang buat maksiat. Tak boleh jamak qasar, tak dapat pelanggaran syarak. Syarak tak benarkan, tak beri pelanggaran, tak beri rukhsah pelanggaran syarak. Tak dapat. Sebab tujuan yang musafir nak mengerjakan maksiat. Maka tak boleh jamak dan qasar. Wajiblah sembahyang pertama. Macam biasa. Orang yang maksiat, orang yang musafir, yang harus ataupun yang sunat, tetapi dalam masa perjalanan tu dia buat perkara yang haram, maka itu dapat pelanggaran. Bertujuan yang musafir bukan buat maksiat, buat perkara yang sunat, buat perkara yang harus. Jadi dapat. Jadi kena tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan rukhsah musafir ni. Betul-betul musafir yang haram tu tujuan yang musafir buat perkara yang haram. Jadi dia buat perkara-perkara yang diberi pelanggaran bersyarak, bukan tak sah. Banyak dalam cara ni musafir yang haram. Musafir perempuan keluar daripada melebihi musafir melebihi 2 mahalah tanpa ada mahram kan. Jadi hukumnya haram. Tak dapat pelanggaran, tak dapat rukhsah. Artinya dia kena sembahyang macam ni tau. Tak boleh jamak, tak boleh qasar, kan? Dan setiap langkah perjalanan tu berdosa. Musafir buat maksiat punya setiap langkah perjalanan tu. Maka dikira dosa. Sebab tujuan dia nak buat maksiat. Jadi itulah perkara berkaitan dengan rukhsah musafir. Dan juga ada adab yang juga. Bila-bila dalam masa kita nak mengerjakan ibadah haji ni, betul-betul haji kita tu tak sempurna dan tak diterima. Dan barang yang dibaca padanya safar pun sama juga doa-doa ketika musafir, pun kena belajar cara bacaan yang sempurna. Dan daripada segala zikir lah, gerik-gerik yang boleh dibaca dalam musafir tu, kita kena belajar cara-cara dan beramal dengan dia. Kadang-kadang tu bagus beramal dengan gerik-gerik, beramal dengan zikir, tetapi baca tak betul. Lepas zikir lepas mayang ni pun kena baca bagi betul. Yang baca cincin, lagi tu buta tak betul, tak kena, dia tinggi huruf dan sebagainya. Maka betul sebab mengerjakan ibadah yang sengaja merosakkan ibadah. Sebut betul. Dan jangan engkau qasar akan haji disekutukan antaranya dan antara tiga. Jangan engkau qasarkan haji. Jangan engkau qasarkan haji. Maksudnya jangan engkau niat nak pergi haji tu disekutukan, dikongsikan antaranya haji dan antara tijarah, berniaga. Jangan bersekutu niat. Haji pun nak buat juga, tapi kena sama, nak pergi berniaga sama. Tahun ni dapat pergi haji itu boleh tu boleh berniaga sama lah. Buka apa nama kios ayam ke, jual kacang ke kat Arafah. Buka meja dia rojak apa dah. Ada orang dia rojak di Arafah. Dengan niat gitu, niat boleh berniaga sama ni, orang ramai ni. Jangan semata-mata niat untuk pergi haji.
Dan jangan engkau kosong akan haji disekutukan, dikongsikan antaranya haji tu dan antara menjaga dan antara menega. Haji apa haji, menega apa sama. Walaupun dia menega lah. Nak pergi buat perkara yang berkaitan dengan dunia. Ada urusan apa-apa ke bisnes ke, doktor ni kena dapat haji, eloklah ada urusan bisnes di sana tu, boleh pergi urus sekali, buat sekali. Niat tu berkongsi. Banyak betul macam bahkan sayuria sepatutnya bahawa tiada engkau sertakan. Jangan engkau sertakan, jangan engkau bawa akan dikau akan orang yang haji tu daripada mata benda dunia. Jangan bawa benda-benda yang mata benda dunia ni bukan keperluan untuk haji. Lagi haji ni nak buat apa? Buat perkara benda haji kan, pakaian haji. Kalau buku pun kitab-kitab yang menunggu doa kan nak baca, buat Quran ke, buat zikir ke, itu yang menjadi keperluan ketika haji tu. Lain itu tak ada keperluan apa. Bawa lain-lain. Lebih-lebih macam-macam benda dunia seperti mega ke, bawa apa-apa ke, bawa game ke, game pun nak pergi game sama. Haji pun haji juga, tapi masa kosong pergi game tak, bawa game sama. Bawa laptop ke, nak sembang ke, tempat nak buat berapa dunia lah. Tempat mega ke, walaupun mega tu di tempat dia di Malaysia kata, tapi dia boleh lagi dan lagi tu dalam masa haji tu urusan tu tak sibuk dengan urusan mega lagi, bisnes lagi. Jangan tinggal terus mana tu. Lepas habis haji ni sabarlah tak kuat. Melainkan boleh, melainkan barang yang engkau menafkah, melainkan barang yang engkau menafkahkan pada masa safar, melainkan barang-barang yang tujuannya digunakan untuk nafkah pada masa musafir. Awak makanan lebih sikit lah di haji ni, cukuplah. Jumpa siapa-siapa, habis tukar-tukar dalam jalan. Kita musafir tu, tu tak apa lah. Ada keperluan juga, ada faedah. Kalau benar tidak ada faedah, tak perlu buat lah, tinggal lah di rumah ni. Melainkan barang yang perkara-perkara yang engkau menafkah, nak sedekah, nak beri infak pada masa musafir tu. Ingat nak pergi musafir di Mekah ni, nak singgah di tempat lain dulu, nak pergi infak sana ke, nak sedekah Quran ke, nak sedekah apa-apa ke di tempat-tempat lain. Itu boleh nak belajar pergi Mekah tu. Boleh, sebab dia manfaat, kebaikan. Itu boleh buat, tak apa. Dan jika ada ia tak dapat tiada, maka jauhkan olehmu akan mengambil barang yang menegah akan dikau dan menunaikan musuh kau. Jadi jika tak dapat tidak, maka jauhkan olehmu. Kena jauhkan, jangan buat apa? Akan mengambil barang. Ini buat perkara-perkara yang menegah, yang menyibuk. Menegah tu yang boleh menyebabkan bersibuk dengan dia daripada menunaikan musuh. Jangan. Tidak boleh ketika menjaga haji itu dengan buat perkara-perkara yang boleh menyibukkan diri orang yang menjaga haji itu daripada perkara-perkara yang mana ada kaitan dengan haji. Apa perkara ada kaitan dengan haji? Seperti baca Quran, zikir, gurit-gurit itu semua ada kaitan dengan haji. Ada yang buat benda-benda dalam masa menjaga haji itu yang tidak ada kaitan dengan haji. Orang menjaga haji mana-mana dia duduk depok sembang, memilih sembang. Patutnya waktu menjaga haji tu, masa di sana tu 40 hari tu isilah benda-benda bermanfaat, baca Quran, zikir, umrah, jadi tiba-tiba dia waktu belakang diisikan perkara-perkara yang tak sepatutnya diisi. Apa dah? Pergi geng-geng Nepal kena yang ramai. Nepal lah 45 orang sembang, minum kedai kopi Nepal kat sana.
Betul-betul orang pergi semayang, pergi lah semayang. Habis semayang tu pergi sembang, lepak, kawan, pergi tengok barang-barang, shopping, di keluar tersebut, dia boleh menjejaskan, mengganggu niat asal mengerjakan haji. Ini menyebabkan kurang manfaat lah. Atau kita sini jauhkan, tinggalkan akan mengambil barang, buat perkara-perkara yang menegah, yang boleh menghalang akan engkau daripada menunaikan nusuk. Nak boleh menyebabkan sempurna haji tu, jangan buat. Atas wajahnya atau rupa haji. Macam lepak-lepak sembang-sembang tu, lepas tersebut nampak rupa macam berhaji kan? Tak nampak. Rupa berhaji ni kalau dia pergi sana tu, rupa dia dah, rupa dia sembahyang tu rupa haji. Rupa baca Quran nampak rupa haji. Berzikir kan nampak rupa berhaji tu. Apa lagi? Ada ngaji kan, ada nampak rupa berhaji. Duduk sembang, lepak, shopping, tak nampak rupa haji tu. Nampak rupa dunia. Maka tak boleh buat. Jangan buat. Menyebabkan akan cedera pada ibadah haji tu. Dan membesarkan segala tanda agama Allah Ta'ala lah. Dan jadi dan membesarkan segala tanda agama Allah Ta'ala seperti barang yang sedia. Jadi ketika mengerjakan haji tu, buat perkara-perkara yang nampak kata membesarkan agama, meninggikan agama. Artinya buat ibadah lah masa tu, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, itu nampak tanda kita membesarkan agama Allah. Tanda kita membesarkan agama, kita beramal dengan agama, kita dah membesarkan agama. Kalau orang tu tak beramal dengan agama, dia sudah meruntuhkan agama, tak membesarkan agama. Jadi kita ni sejauh mana kita membesarkan agama Allah ni. Maka nak tengok iman, tengok sejauh mana kita beramal dengan agama. Kalau banyak kita beramal, kita banyak habiskan masa kita dengan agama, banyak mengaji, banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak yang akhirat, dia tanda kita ni membesarkan agama, menghidupkan agama. Kalau kurang buat perkara tu, kurang sembahyang, kurang mengaji, kurang main masjid, itu nampak kita sudah merendahkan agama. Tanda dia tu. Dan membesarkan segala tanda agama Allah. Contoh seperti barang yang sedia, yang sepatutnya tanda kita membesarkan agama ni pun banyakkan perkara-perkara yang Allah suka. Perkara yang wajib, yang sunat, habis. Bagi dia terhadap menunaikan haji ni dan atas engkau mestilah dengan ziarah Rasulullah SAW. Mestilah kalau kita menunaikan haji, maka dia tahu adabnya kita kena singgah dulu ziarah Rasulullah SAW. Itulah apa lagi? Punca dah dapat barokah, punca dapat keberkatan, punca dapat kekuatan dalam ibadah tu, dan dapat kelebihan-kelebihan yang lain dengan cara kita menziarahi Rasulullah. Kalau kita ziarah orang soleh, ziarah para ulama tu pun dah kelebihan yang besar, yang banyak. Tapi lagi ziarah orang para rasul, lagi-lagi lebih kelebihan tu maklumlah. Maka tidak kita kalau boleh nak dapat haji yang sempurna ni, kena pergi ziarah dulu semua. Kita doa, dan juga kita bertawasul dengan Allah. Jadi insya-Allah sempurna ibadah kita. Maka bahawasa ziarah akan dia Rasulullah SAW kemudian selepas daripada wafatnya, ialah selepas daripada wafat tu, bandingannya seperti ziarah akan dia pada ketika hidupnya. Jadi ziarah Rasulullah ni selepas dia wafat sekalipun, maka seolah-olah macam ziarah ketika hidup. Dia dengar apa yang kita kata, kita pergi tu, kita doa, kita apa-apalah,
kita berkomunikasi dengan dia tu, maka dia dengar. No? Macam dia hidup. Sebab apa? Dia kan seperti ziarahkan dia pada ketika hidupnya, dan ia Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Rasulullah tu hidup, dia hidup, pada kuburnya, dalam kuburnya hidup, hidup cara alam barzakh lah, bukan hidup cara alam dunia, bukan nak sila kelentang tu dah, itu alam dunia. Sila lah, sila, melentang, bari tu alam dunia. Ni hidup alam barzakh ni tak sama. Segi hidup sama lah, segi suasana keadaan tu tak sama lah. Hidup dalam kubur tu, ni banyaklah hadis mengatakan tentang bila mana seseorang tu dimasukkan ke dalam kubur, maka ikut amalannya. Kalau amalan dia tu orang yang soleh, baik, jadi kubur tu macam surga dah, teman-teman surga dah. Tapi kalau orang yang kubur, maka kubur tu kena apa dah, maklum lah. Jadi itulah tujuan bila mana mendengar itu, pastikan utama sekali niat. Jumpa Rasulullah tu, doa kita hajat, minta apa nama, doa depan dia, niat hajat kita tu apa nak apa, dengan cara kita basuh dengan kemuliaan dia, insya-Allah. Akan dapatlah kelebihan-kelebihan dan manfaat-manfaat yang kita perlukan, insya-Allah. Dan demikian lagi segala nabi-nabi yang lain, macam tu juga lah nabi-nabi yang lain pun, mereka hidup dalam kubur, hidup bersama alam barzakh lah. Dan mereka dengar apa yang kita doa di atas kubur dia, kita bercakap-cakap, dia tahu. Dan setengah daripada berpaling daripada Nabi itu, setengah sebahagian daripada berpaling. Berpaling sini mana tak beradab lah, ataupun lo'lang lah, kedatan lo'lang. Setengah daripada berpaling, maksudnya lo'lang daripada Nabi. Lo'lang dengan Nabi macam mana? Bahawa engkau kerja haji dan engkau tinggal akan ziarah kekasih Tuhan. Jadi tahu apa kau yang lo'lang, pergi buat haji tapi tak ziarah Rasulullah. Teruk sikit lah. Haji sah, cukup dukun sah, cuma segi adab tu teruk. Orang kena agak lo'lang. Jadi katanya sini, dan setengah sebahagian daripada berpaling tu teruk ataupun lo'lang lah daripada Nabi itu, bahawa engkau kerja haji dan engkau tinggal akan ziarah kekasih Tuhan, tak ada Rasulullah. Apa perkara yang teruk. Tapi dia tu dengan ketiadaan uzur lah yang najib, uzur yang sempurna. Kalau uzur tak boleh pergi, tak ada apa lah, legagah pergi juga, bukan senang haji ni. Haji ni kalau duit banyak mana sekalipun, kalau kesihatan teruk, tak payah. Bukan cara duit, kalau kesihatan tu penting haji ni. Nak guna tenaga banyak. Balik banyak oleh pun boleh buat umrah beratus kali, tapi tapi kesihatan dia tu tak sempurna, kurang sihat, tak larat. Betul Kena perlukan tenaga yang kuat untuk mendengar diri. Jadi kalau uzur tak apa lah, uzur tak ada nak pergi jumpa Rasulullah, tapi hati tu nak pergi lah, hati nak pergi tapi tak boleh pergi, tak boleh ambil masa yang lama, kena segera. Maka uzur tak apa lah. Kita tak uzur apa, memang tak pergi, itu satu perkara yang lelah lah, yang tak tahu lah. Dan ketahui olehmu bahawa engkau, jikalau datang atas kepala engkau daripada sejauh-jauh negeri pada Islam kerana ziarah Rasulullah,
Kalau lah kita di antara orang yang paling jauh negeri kita, ini Rasulullah ni, dia jauh dengan Madinah lah. Nescaya tidak mendiri engkau dengan syukur nikmat hidayah. Nescaya tiada mendiri engkau, tiada belum mendiri engkau dengan syukur nikmat hidayah. Jadi kita sini bahawa engkau kalau lah datang atas kepala engkau, atas kita lah, kena kat kita ni, daripada sejauh-jauh negeri pada Islam, sebuah negeri Islam ni mai bendera yang jauh sekali kerana jalan Rasulullah tu. Nescaya tidak belum mendiri engkau dengan syukur nikmat hidayah lagi. Walaupun kita ni mai jauh daripada sejauh-jauh negeri Islam, negeri kita boleh jauh ni, kita punya Rasulullah, maka itu belum nama syukur nikmat lagi, tak tu ni. Bukan kata kita ni bila mai jauh ni orang yang paling syukur nikmat dah. Sebab syukur nikmat dah tak tu ni. Lepas tu yang menyampaikan dia hidayah tu oleh Allah Ta'ala kepada engkau atas tangannya Rasulullah. Jadi hidayah ni, tentang kemuliaan Rasulullah ni dia boleh memberikan hidayah kepada umat-umat. Sikap akhlak Rasulullah tu, kadang bila tengok Rasulullah ni, tengok je, tak cakap pun, rasa lain lah, hati rasa lain lah, rasa penat lah. Tengok berjalan je, penat lah. Jadi hidayah ni Rasulullah Allah punya kepada Rasulullah. Bila mana kita, walaupun kita tengok dia sekalipun, dia kita akan dapat dia yang melalui cara tu, cara melihat ke, itu Allah yang buat macam tu. Jadi walaupun kita ni main daripada jauh negeri mana pun, paling jauh tangga bumi ni, belum tentu kita syukur nikmat hidayah yang mana diberi kepada sebab tak itu ni. Belum tentu ni. Walaupun nikmat hidayah tu besar, sebabnya boleh jadi penyebab dapat hidayah kepada umat ni, tetapi tak nama bersyukur lagi walaupun kita ada berada yang jauh. Itu maksudnya. Dan apa atas engkau mesti atas engkau apabila menghadapi engkau memulai pada pekerjaan yang muhim. Bila mana kita nak buat pekerjaan yang penting, atas engkau mesti atas kita ni, bila mana kita nak buat perkara yang penting, contoh seperti musafir dan berkahwin, contohlah, dan umpamanya lah, nak buat perkara yang penting lah, nak musafir, perkara yang penting, nak berkahwin ke, ataupun nak buat urusan-urusan yang penting, dan umpamanya, umpama musafir juga berkahwin tu, maka kena buat apa? Dengan musyawarah, kena musyarat. Bila mana kita nak buat perkara yang penting lah, nak musafir ke, menjaga haji, nak berkahwin ke, mesti kena musyarat dulu. Jangan buat keputusan sendiri, jangan. Kena musyarat, bincang. Musyawarah tu musyarat, bincang. Macam mana ni nak musafir ni, sediakan apa, nak ada pemunasaban nak jalan bila, bincang tu. Kena musyawarah. Musyawarah tu akan mereka yang engkau percayai, dengan orang-orang yang boleh harap, orang-orang yang boleh kita percaya lah. Kita nak musafir, kita nak kahwin, maka kata sini mesti kita kena musyawarah supaya dapat keputusan, penyelesaian yang elok. Musyawarah dengan siapa? Orang-orang mereka yang engkau, yang kita boleh percayai, yang kita boleh harap. Percayai itu dengan mengetahui, dengan orang yang tahu lah, yang orang yang berilmu lah. Kalau segi urusan musafir, mana tanya orang yang dah biasa musafir, apa keperluan ketika musafir ni? Keperluan yang baik, yang tak boleh memudaratkan kita lah.
yang boleh menyebabkan urusan kita jadi mudah, musafir. Kita tanya orang yang besar, kalau nak berkahwin, kita tanyalah orang yang tak pernah berkahwin. Tanya orang yang tak pernah berkahwin, dia pun tak tahu. Kita nak kahwin. Jadi cara dia kena tanya orang yang mengetahui, dan juga orang-orang yang tahu bidang dia. Musyarat bincang tanya cara dia. Jangan buat keputusan sendiri. Bila-bila ni orang yang beragama, sebab orang beragama ni dia akan ikut panduan agama. Kita ikut nafsu dia. Pendapat yang dikeluarkan oleh orang yang agama ni, dia akan rujuk agama dulu. Boleh atau tak boleh? Itu orang yang beriman sebenar. Kita tak buat keputusan ikut nafsu dia. Aku tak apa aku, bukan cara aku, cara agama boleh ke tak? Itu. Nabi bagi semangat ni, semangat mana? Semangat kepada Palestin. Bagus ni. Siapa nak pergi ni? Kami semua ni. Semua perempuan-perempuan nak pergi. Tak boleh lah. Dari segi pendapat tu perkara yang baik. Bagi sumbangan, bagi makanan, tetapi hak nak pergi tu perempuan. Syarat tak benar kan? Musafir perempuan tanpa mahram. Tak benar mengikut panduan agama. Tak boleh ikut akal kan? Ikut nafsu lah. Akal kita jangan balik dah tahu tu. Tapi cara kata tu jahat. Tak ingat cakap agama. Tak ikut panduan Allah. Jadi di mana perkataan ini wajiblah, mestilah kita bila nak buat satu perkara yang penting-penting, yang besar-besar, jadi kena musyawarah, kena berbincang dengan orang-orang yang kita yakin tentang agama yang amanah dan berugamanya. Itu penting tu. Orang yang beragama, orang yang beragama ni dia akan ikut panduan syarak, kita ikut nafsu dia. Orang tanya ni, saya ni perempuan ni nak pergi dengar ceramah di masjid ni, pergi ngaji ni, Quran ni, tapi saya ni ada besar, boleh tak? Tak apa, nak ngaji pun tak boleh. Mana bolehnya perempuan? Uzur, tak? Kalau ikut akal tak apa, ngaji. Dengar ngaji kuliah, di Quran, bagus lah. Tapi perempuan yang berhadap besar, nak pergi masjid, tak boleh walaupun ngaji Quran. Bukan berkaitan agama pun tak boleh. Tak berkaitan tak apa. Nak ngaji orangnya berkait. Bukan syarak, dia tak ikut akal, dia ikut syarak. Ikut Allah Ta'ala. Dan beragama. Sabda tu, daripada segala saudara engkau, utamakan saudara tu. Saudara ni dia akan jaga hak saudara dia lah. Katanya orang yang tak kenal, dia kurang sikit segi apa nama pandangan dan ketua tu. Kalau orang yang kenal ni, tanya dia adik kita dekat ke, adik kita tu ustaz, adik kita tu orang yang hati agama, adik kan bagi pandangan yang baik sebab dia adik kita pilih pandangan yang elok. Kemudian lepas saudara tu, kemudian apabila kebetulan ataupun sama oleh menunjukinya, sama pandangan dia akan barang yang pada hati kau, yang dalam hati kita ni. Tengok pandangan dia dengan hati kita sama. Apa kita fikir ni, itu pandangan orang yang soleh tadi pun sama dengan apa kita fikir. Dia kata, maka atas engkau dengan sembahyang 2 rakaat. Maka cara dia kena sembahyang 2 rakaat dulu. Tanya pula Allah. Itu lebih tepatlah jawapan. Maka atas engkau mestilah dengan sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat tu lain daripada fardu. Bukan fardu lah. Dengan niat istigharah. Maksudnya sunat istigharah. Bila mana kita nak buat perkara yang penting, yang besar-besar ni, nak kahwin ke, nak musafir ke, nak buat apa-apa ke, perkara besar ni, maka kita nak musyawarah dengan orang yang soleh, orang yang baik, yang beragama lebih baik, dan
Orang tu pula kena beli yang saudara terdekat. Saudara terdekat. Tengok apa yang dia fatwa kepada kita tu, apa yang dikeluarkan pendapat kepada kita tu sama dengan apa kita fikir. Jadi kita kena di sini kita kena sembahyang pula 2 rakaat. Dengan niat istiqarah kita petunjuk. Takut-takut tak bertepatan dengan apa yang tak ada. Kadang dalam Malaysia ni takut-takut ada lagi yang kurang. Istiqarah dan berdoa olehmu bila kemudian selepas daripada kedua rakaat tadi lah, dengan doa yang masyhur. Baca doa yang masyhur ni, yang terkenal ni, yang dikenali ni, doa daripada Rasulullah lah. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara. Artinya tiada sia-sia mereka menuntut pilih yang lebih baik, dan tiada sesat mereka yang musyawarah dia. Orang yang membuat pilihan ni, orang yang istiqarah ni, maka tak sia-sia, dan takkan menyesal. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah cara yang terbaik kalau kita ada nak cari, nak buat keputusan yang besar-besar, lebih-lebih dua perkara tersebut perkara yang baik, maka kena istiqarah. Kalau dua-dua tu, satu baik satu tak baik, maka tak boleh istiqarah lah. Istiqarah ni minta pilih mana? Pilih antara dua-dua tu, dua baik. Pilih. Kalau satu tak baik, satu baik, tak boleh istiqarah tu, tahu dah. Istiqarah ni nak meniaga nasi ayam ke, nak meniaga ketum lah. Ketum pun untung juga, sayang pun untung juga. Tengoklah hak benar baik tu, sayang tu baik lah, ketum tu tak baik, tinggal terus lah. Istiqarah apa? Tu tahu tak? Nak kahwin nak istiqarah, nak kahwin dengan ustazah ke, kahwin dengan artis tu. Ustazah dah baik, artis tak baik. Itulah saya pilih kan. Yang kata istiqarah ni dua-dua baik. Nak meniaga diunsur kan sayang, dua-dua ni baik, ni sayang pun baik juga, diunsur pun baik juga. Meniaga apa nak istiqarah? Semayang tu doa. Nak kahwin ni, isteri ni, dua-dua ustazah ni. Apa nak pilih dah ni? Istiqarah tengok. InsyaAllah dapat petunjuk yang baik, tak sia-sia kata Allah. Akan dapat petunjuk yang baik insyaAllah. Wallahu a'lam.